Hati-hati. Pukul berapa jatuh harimau? Waktu makan. Haya, Dato' harimau sudah jatuh. Opa, Akak, kita orang dah balik. Kotornya. Pergi mandi sekarang. Sejuk. Hai. Selamat malam. Amboi sedapnya tidur. Bangun cepat. Akak, kan cuti sekolah. Cuti ke tak, tetap kena bangun pagi-pagi. Nanti jadi malas. Bangun. Yelah. Apa tunggu lagi? Cepatlah. Nanti kawan-kawan tinggal kita. Kejap. Mana ni? Kau cari apa ni? Kain merah aku. Semalam aku sidai kat sini. Sekarang dah tak ada. Mana agaknya? Aku tahu. Apa yang kecoh sangat ni? Berlari ke sana ke sini sampai bergegar rumah. Cari apa? Cari akak. Cuba tengok kat luar. Cuba Pin. Akak, ada nampak kain merah Ipin? Ada. Tu. Baru je sidai. Patut tak jumpa. Kenapa akak basuh? Hai, sebab dah kotor lah. Kalau ikutkan hati, akak buang je. Akak, sampainya hati. Sampai je. Dahlah rupa macam belacan. Busuk pula tu. Ih. Gelapnya. Ai, tiba-tiba je mendung. Ipin, cepat kau masak. Ambil ni. Pergi masuk. Akak, kain Ipin tertinggal.
Ros, Upin, Ipin, masuk. Opa! Kenapa ni? Kain merah Ipin dah terbang di tiup angin. Lah, itu je ke? Cemas, Opa. Ha? Ingatkan sesuatu terjadi pada Ipin. Dah, mari masuk. Tapi kain Ipin... Tak apa, nanti kita cari. Dah, masuk. Nah, makanlah. Ayam goreng tu. Sedap. Mestilah sedap. Akak yang goreng. Ini semua sebab akak. Ih, Shh. Ipin, makan. Tapi apa? Ipin nak pergi cari kain merah tu. Kan hujan lagi tu. Nanti hujan berhenti, kita cari. Makan dulu. Kalau kau tak nak makan, aku telah makan kan? Mana Ipin? Dalam bilik. Dia sedih sampai tertidur. Ros tak faham. Kenapa dia sayang sangat dengan kain yang dah buruk tu? Hai, kain tu kan mak korang yang buat untuk dia. Mestilah disayang. Kenapa mak tak buatkan Upin kain macam tu? Dulu Upin pun ada. Mak korang ikat kain tu kat leher bila nak bagi makan. Kenapa? Supaya baju tak kotor. Masa tu kan budak kecil. Makan comot. Dan air liur sentiasa melilis sampai habis basah baju. Apa jadi kat kain tu? Upin tak suka pakai kain tu. Setiap kali dipakaikan mesti dia tarik-tarik sampai terbuka. Baru dia puas hati. Sebab selalu sangat dibuka-buka, akhirnya hilang entah ke mana. Tapi Ipin tak macam tu. Lepas makan pun dia tak akan buka. Dipusingnya kain tu ke belakang dan dipakai ke mana-mana dia pergi. Pantang hilang. Dia cari sampai dapat dan terus pakai. Sampailah sekarang. Nak ke mana? Nak cari kain Ipin. Besok je lah. Dah jumpa. Mana dia kain? Bukan kain. Tapi beg plastik merah. Jangan risau Ipin. Aku akan tolong cari. Kita cari satu kampung. Jom, kita cari sekarang. Jom. Hei, jangan pergi jauh-jauh. Dah nak senja. Ish. Kain merah Ipin. Bahagian 3. Orang buat apa tu? Cari kain merah Ipin. Kain merah yang dia pakai kat leher tu. Kain tu hilang di tiup angin kencang. Ipin sedih sangat. Alah, ganti je lah dengan yang baru. Apa susah? Kain tu mak aku yang buat. Mana boleh ganti-ganti?
Mari kita cari sama-sama. Kau ni Fizi. Kecil besar je aku tengok kau. Janganlah Mama risau. Yelah. Terima kasih kawan-kawan. Apa tu? Bukan kain ipin. Buat sini. Ini boleh jual ni. Ros keluar kejap ya, Opah. Nak ke mana senja-senja ni? Ros nak cari ganti kain merah Ipin tu. Kesian pula tengok dia. Kau memang nak tunjuk laga. Kalau kau hebat sangat, mari kita lawan baku. Ha? Satu, dua, tiga, empat. Kotak apa ni? Amboi, rajinnya. Aku tak rajin, tapi terpaksa. Hujan lebat sangat tadi. Habis basah. Kau datang ni apa hal? Kalau nak tempah baju, aku tak terima. Alamak, macam mana ni? Tak adalah. Sebenarnya... Kesian. Nak sekarang? Yelah. Ipin! Tara! Kain merah untuk Ipin. Akak ada jumpa. Ini bukan kain ipin. Memanglah bukan. Ini kain baru. Ish. Tak nak. Tak sama dengan yang lama. Ipin, jangan macam tu. Mengada. Penat akak cari ni tau. Woi. Kenapa tu? Cari kain merah Ipin ke? Alamak! Tidak! Opa! Tengok ni kain ipin. Rembo dah koyak kain. Kesian cucu Opah. Tak apa, Opah ada gantinya. Kain ipin. Samalah. Ini memang kain ipin. Kain mak buat. Sebenarnya, ini kain Upin yang hilang tu. Ya ke? Jadi ni Upin punya lah. Mulai sekarang, ini kain merah kau. Aku hadiahkan.
Ipin.